kita dah pun berada di pertengahan tahun 2026. Jom kita imbas kejap apa yang sedang berlaku dalam Belanjawan 2026. Tahun ni kita fokus kepada 3 perkara. Tahun Melawat Malaysia 2026, peralihan subsidi RUN95 secara besar melalui PADU, serta dorongan besar ke arah infrastruktur digital dan AI untuk usahawan. Sekarang mata kita tertumpu pada bulan Oktober nanti. Apa jangkaan untuk Belanjawan 2027 nanti? Ramai orang menjangkakan pengenalan cukai karbon, perluasan dasar gaji progresif, fokus kepada sekuriti makanan serta persediaan negara menua. Kerajaan nampaknya terus komited dalam memastikan kelestarian ekonomi tanpa membebankan rakyat yang memerlukan. Korang rasa aspek apa yang paling penting untuk Belanjawan 2027 nanti? Kos sara hidup ke atau isu lain? Komen di bawah.